Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Alia binti Ismail dan selamat datang ke series terbaru pada abad ke-21 iaitu Cooking with Alabas. So, pada hari ini saya tak akan masak bersorang-sorangan, tetapi saya akan masak yang tetamu istimewa kita iaitu Rustina. Assalamualaikum semua. Saya Rishina Zahra binti Syarif Zahar dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya Safa untuk mengajak saya ke program ini. Sama-sama. Rustina, hari ini kita nak masak apa? Tak tahu ke? Saya dapat info yang kita nak masak makanan sihat. So, kita nak masak salad lah kan? Tak semestinya makanan sihat tu salad je. Habis tu nak masak apa? Hari ni kita nak masak chicken with mashed potato. Wish, dengar pun dah sedap. Bukan setakat sedap, tapi dia penuh dengan makanan nutrisi seperti protein, karbohidrat, vitamin dan juga banyak lagi. Oh, habis tu kita nak guna bahan apa untuk masak ni? So, antara bahannya adalah Assalamualaikum. Saya nak kongsi sikit. Sebelum kita mulakan masakan kita pada hari ini, kita perlulah melalui SOP keselamatan dan kebersihan dahulu. Yang pertama sekali adalah membasuh tangan anda dengan masa 20 saat. Kedua pula, kita perlulah pakai pakaian yang sesuai seperti apron. Lepas tu, kita kena pastikan peralatan dan bahan-bahan yang kita nak guna disuci bersih. Bagi yang terakhir pula, setelah masak, perlulah memastikan tempat anda itu bersih dan kemas. Itu sahaja daripada ni. Jom kita sambung. Okey, so pertama sekali kita akan mulakan dengan bahan utama kita iaitu ayam. Kita perapkan sedikit dengan minyak. Sedikit serbuk bawang putih. Sedikit serbuk paprika. Sedikit serbuk lada putih. Sedikit serbuk lada hitam. Sedikit garam dan sedikit perasa. Okey, so bahan-bahan yang telah dicampurkan kita akan gaulkan sampai dia sebati dan kita akan perapkan dia selama 10 minit. Sementara kita tunggu untuk ayam diperap, kita perlulah buat kentang dengan merebuskannya selama 10 minit. Kentang yang telah direbuskan tadi, saya naikkan seperti ini. Kemudian, kita letaklah separuh sudu mentega, lada hitam dan juga garam. Kemudian, kita akan gaulkannya. Setelah 10 minit ayam diperapkan, kita akan gorengnya di atas api yang sederhana. Kita akan menggorengkannya selama 5 ke 6 minit sahaja. Okay, it's serving time. Safa, dah siap dah hidangan kita. Wow, sedapnya. Aunty tahu tak? Kita punya hidangan ni sangat lengkap dengan nutrisi. Lengkap? Dengan nutrisi apa? Kalau untuk ayam, ia adalah protein untuk pembesaran. Kentang adalah karbohidrat untuk tenaga. Sayur adalah vitamin untuk pelawas. Kawan-kawan, makan makanan sihat itu penting tau. Seperti yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Pinggan Sehat Malaysia. Suku-suku separuh. Baik, itu sahaja. Saya harap penonton dapat manfaat daripada video kami kali ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.